Sedikit perkongsian berkenaan dengan golongan Khawarij. Maka Rasulullah SAW telah memberitahu kita tentang kemunculan golongan Khawarij, bahkan begitu banyak hadis berkenaan dengan golongan Khawarij menunjukkan betapa beratnya mudarat mereka terhadap umat Islam. Bahkan para ulama menyatakan bahawa fitnah Khawarij adalah fitnah yang pertama berlaku dalam umat Islam, dan betapa Rasulullah SAW menyifatkan mereka sebagai anjing-anjing neraka lantaran beratnya fitnah mereka. Kita nak berkongsi pada hari ini tentang sebuah hadis yang dikaitkan dengan Khawarij akhir zaman, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman. Sebab tu ulama kata hadis ni merujuk kepada Khawarij akhir zaman. Qaumun, satu kaum, ahdathul asnan, yang mempunyai gigi-gigi yang baru tumbuh. Maka ulama mentafsirkan bahawa ia mungkin merujuk kepada golongan yang masih muda usianya ataupun golongan yang masih cetek baru ilmu agamanya. Sufahaul ahlam, tetapi mempunyai mimpi-mimpi orang bodoh, iaitu menyangka diri mereka sebagai ulama, menyangka diri mereka memahami agama dengan sebenar berbanding orang yang lain atau ulama-ulama yang lain. Yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka, kata Rasulullah SAW, membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran iaitu kefahaman Al-Quran tidak melewati atau melepasi kerongkong-kerongkong mereka. Maknanya mereka membaca tapi tak faham Al-Quran. Yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka menyebut atau berkata-kata dengan perkataan sebaik-baik makhluk, iaitu Rasulullah SAW. Ini mereka membaca hadis, menyebut-nyebut hadis Rasulullah SAW, tetapi hakikatnya mereka juga tidak memahaminya dengan kefahaman yang benar. Kemudian Rasulullah menyebut yamruquna minad din, iaitu mereka terpancar keluar daripada agama ini, kama yamruqus sahmu minar ramiyah, seperti terpancar keluarnya anak panah melepasi buruannya. Maknanya apa? Pertama, kiasan kepada betapa beratnya bid'ah yang mereka miliki sehingga kan terkeluar daripada agama yang lurus dengan begitu cepat. Dan kemudian kiasan kepada mereka mahukan agama tetapi mereka tidak mendapatkan agama yang lurus. Sebab itu panah itu menembusi sasarannya, nak kena sasaran tapi terlepas, iaitu mereka melampaui agama yang lurus. Dan dalam sebahagian riwayat ada menyebut thumma la ya'uduna fih, kemudian mereka tak akan kembali kepada agama yang lurus, menunjukkan betapa sukarnya mereka untuk kembali bertaubat. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Imam Tirmizi, dan beliau berkata wa hadha hadithun hasanun sahihun, dan juga riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad dan lain-lain.